Hai semua, hari ni kita nak tengok macam mana sebenarnya sebuah robot AI moden dibina dari A sampai Z. Dan kita akan guna satu contoh yang sangat menarik dari Malaysia, iaitu projek Max Robotic. Pernah tak terfikir, apa agaknya yang diperlukan untuk bina sebuah robot yang boleh berfikir kat bengkel rumah kita sendiri? Macam mustahil kan? Macam dalam filem-filem tu. Tapi jangan risau, hari ni kita akan pecahkan semua benda yang nampak rumit ni supaya senang je nak faham. Okey, ini dia agenda kita. Mula-mula, kita tengok apa impian di sebalik Max Robotic ni. Lepas tu, kita bedah siasat badan dan otak dia. Kemudian, kita tengok dia beraksi, apa personality dia. Dan last kali, kita jenguk sikit masa depan projek ni. Jom! Okey, jom masuk bahagian pertama. Impian. Apa sebenarnya Max Robotic ni? Kita nak faham visi di sebalik usaha untuk membina satu pembantu pintar yang canggih tapi pada masa yang sama harganya berpatutan. Dan yang paling best, ia dibuat di Malaysia. Senang cerita, Max Robotics ni satu projek robot AI yang autonomi. Dia direka untuk boleh nampak, boleh dengar, faham dan berinteraksi dengan kita real time. Cuba bayangkan, ia gabungkan computer vision sebagai mata, voice processing sebagai telinga dan large language model atau LLM sebagai otak. Semua dalam satu badan robot yang modular. Kiranya macam main Lego tapi untuk bina robot pintar. Ini bukan projek suka-suka tau. Tujuannya jelas. Pertama, nak bina robot yang boleh gerak, nampak, dengar dan bertindak sendiri. Kedua, dia guna otak AI yang open source macam Mistral. Jadi semua orang boleh akses. Paling penting, ia boleh jalan offline, tak payah internet. Ini memang jimat kos. Matlamat akhirnya, nak tunjuk kat semua orang yang kita kat Malaysia pun boleh bina robot AI canggih dengan kos yang sangat-sangat efektif. Baiklah, dah faham impiannya kan? Sekarang, jom kita bedah siasat badan robot ni pula. Kita nak tengok apa komponen fizikal dan elektronik yang buat Max ni hidup. Anggap je ni kelas anatomi tapi untuk robot. Okey, ini dia perkakasan teras dia. Otak utamanya ialah Raspberry Pi. Untuk kawal semua motor servo, ada 16 semuanya. Dia guna driver PCA9685. Kiranya macam sistem saraf lah. Otot-otot yang gerakkan kamera dan anggota badan pula ialah servo SG90 dan MG996R. Webcam dan mic USB biasa jadi mata dan telinga dia. Dan untuk rasa atau kesan halangan, dia guna sensor ultrasonik. Best kan? Semua ni komponen yang senang nak dapat dan tak mahal. Sekarang, jom kita tengok tulang-tulang melang atau struktur mekanikal dia. Chassis utama dibuat dari gabungan plastik ABS dan aluminium. Kenapa? Supaya ringan tapi tetap stabil. Kestabilan ni sangat penting terutamanya untuk fungsi AI macam vision tracking. Lagi satu, motor dia ada alas getah untuk kurangkan gegaran. Dan kepala dia yang guna gimbal servo tu boleh gerak ke atas, bawah, kiri kanan, nampak natural. Memang setiap bahagian difikirkan betul-betul supaya pergerakan dia licin. Okey, badan dah settle. Sekarang, jom kita masuk bahagian yang paling power, otak dia. Macam mana sebenarnya Max ni berfikir? Jom kita bongkar susunan perisian AI yang bagi dia kuasa untuk melihat, membuat keputusan dan macam-macam lagi. Macam mana proses pemikiran Max ni berfungsi? Sebenarnya simple je, ada 4 langkah utama. Mula-mula, dia dengar arahan kita guna mikrofon. Lepas tu, enjin STT akan tukar suara tu jadi teks. Langkah ketiga ni yang paling magic. LLM akan fahamkan apa maksud arahan tu. Dan akhir sekali, action module akan laksanakan arahan tu. Sama ada bergerak ke, bercakap ke. Nampak? Dari suara terus jadi aksi. Tapi kan, salah satu cabaran paling besar bila buat projek macam ni atas Raspberry Pi ialah sumber yang terhad. Tengok je graf ni. Otak LLM tu, dialah yang paling kuat makan kuasa. Dia guna hampir 2.5 core CPU dan makan 3 hingga 4 GB RAM. Modul vision dan voice pun guna banyak sumber juga. So, ini tunjukkan betapa pentingnya optimization. Kena pastikan semua perisian ni boleh jalan serentak dengan lancar atas satu bot kecil. Okey, cukup pasal teori. Sekarang, bahagian yang paling best. Jom kita tengok Max beraksi. Apa sebenarnya yang dia boleh buat? Inilah masanya kita nak saksikan macam mana gabungan hardware dan software tadi tu menghasilkan satu personality yang unik. Salah satu mode utama dia ialah follow mode. Senang je, cakap, Max, ikut saya. Lepas tu, dia akan guna kamera dia untuk kunci target pada anda dan terus ikut je ke mana anda pergi.
Sistem visual dia akan sentiasa adjust pergerakan supaya jarak selamat. Cuba bayangkan, boleh suruh dia tolong bawa barang ke atau jadi teman jalan-jalan dalam rumah. Canggih kan? Mod kedua ni, kat sinilah keajaiban sebenar berlaku. Mod interaksi suara. Di sinilah otak LLM dia betul-betul tunjuk taring. Cuba bayangkan arahan macam ni. Max, ronda ruang tamu dan laporkan apa yang nampak. Poh, ini bukan arahan pusing kiri biasa. Dia kena faham konsep meronda tu apa, ruang tamu tu kat mana dan lapor tu macam mana. LLM itulah yang akan pecahkan arahan kompleks ni jadi tugas-tugas kecil. Inilah beza robot yang cuma ikut arahan dengan robot yang betul-betul faham. Dan yang menariknya lagi, Max ni ada personality tau. Dia bukan setakat bercakap, dia bagi kita feedback guna lampu LED. Kalau LED biru, maksudnya dia tengah dengar. Kalau kuning, dia tengah fikir tu. Hijau, dia tengah bergerak atau bertindak. Dan kalau merah, ada halangan. So dengan cara ni, kita macam boleh nampak apa yang tengah jadi dalam otak dia. Bijak kan? So, apa seterusnya untuk Max Robotik? Adakah setakat ni je? Jom kita tengok roadmap dan apa sebenarnya cita-cita besar di sebalik semua ni. Ini dia pelan pembangunan untuk setahun akan datang. Nampak tak betapa tersusunnya? Dari Januari hingga Mac, fasa 1, fokus pada benda-benda asas. Masuk fasa 2, April hingga Jun, dia dah mula belajar kenal manusia dan bergerak sendiri. Fasa 3, Julai ke September, barulah dia jadi betul-betul pintar bila LLM dah masuk. Dan kemuncaknya, Oktober hingga Disember. Fasa 4, matlamatnya adalah otonomi penuh dan yang paling gempak, prototype mini humanoid. Betul-betul satu evolusi dari robot beroda ke arah bentuk manusia. Jadi apa ultimate goal dia? Cuma satu. Max Robotik ni sebenarnya bukanlah destinasi akhir. Ia hanyalah permulaan. Ia adalah platform asas untuk satu projek yang jauh lebih besar dan lebih bercita-cita tinggi. Projek Mark 1 Humanoid. Ya, anda tak salah dengar. Semua yang kita tengok hari ini hanyalah langkah pertama ke arah pembantu humanoid yang sebenar. Dan ini membawa kita kepada satu soalan terakhir yang sangat penting untuk kita fikirkan sama-sama. Bila teknologi AI dan robotik ni jadi makin murah, makin senang untuk semua orang guna, macam mana agaknya projek-projek macam ni akan ubah rumah dan tempat kerja kita pada masa depan? Agak-agak satu hari nanti, setiap rumah akan ada pembantu macam Max tak? Fikir-fikirkan. Terima kasih sebab bersama saya dalam kupasan kali ini.